memang padu bang HT37 ni. That's why saya ambil lagi satu HT36. Dia sama juga, dia punya spek, ada GPS juga. Cuma yang ni jenis petak bang, memang lawa gila bang. Dia punya GPS, abang tekan je dekat batas tepi ni, dia akan keluar semua jenis-jenis sport. Dan ni dia banyak bang, dia ada berlari, dia ada berjalan, dia ada brisk walk, basikal, spinning, menyelam, berenang, semua ada. Hiking, dancing pun ada juga. Dan dia boleh tambah juga workout yang lain kat sini. Abang boleh slide macam ni dan abang boleh pusing dial dekat tepi ni. Dia ada menu-menu dan juga spek-spek yang sama macam HT37 juga. Jenis sempat segi ni memang cantik bang. Kalau abang suka yang jenis petak, abang boleh ambil yang HT36. Kalau abang suka yang bulat, abang boleh ambil HT37. Yang ni ada banyak pilihan color yang cantik-cantik. Tapi yang ni warna hitam dia pun dah lawa. Ada color lain juga, abang boleh tengok dekat beg kuning kat bawah tu. Kat belakang dia macam tu, dia pakai magnetic juga untuk charge dia. Display dia memang cantik dan terang. Abang boleh slide je abang punya watch face dekat sini. Boleh tukar-tukar wallpaper, slide je dekat button kiri ni. Lagi senang. And then yang paling cantik wallpaper yang saya suka, yang ini, yang ini, yang ini dan yang ini memang cantik. Model ni pun dia ada torchlight juga tau. Senang kalau nak buat emergency, boleh suluh-suluh macam ni kan. So kalau korang nak beli HT36 ni, korang boleh tekan dekat beg kuning kat bawah.